Nama saya Muhammad Safar bin Ani, telah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Saya actually bidang politik ni ada kisahnya. Pada awalnya saya ambil ijazah sarjana muda antropologi dan sosiologi. Tapi bila saya tengok balik jiwa saya ke arah politik, saya pindah kos ke ijazah sarjana muda kajian politik lah. Tapi bila masuk bidang ni, memang hardcore-nya memang kami didiknya secara yang betul lah. Secara jujurnya, isteri dan keluarga saya adalah tulang belakang saya. Kerana tak ada mereka, saya tak sejauh ini saya akan tempuh kerja politik. Kita pun tahu kerja di pusat khidmat ni 24/7, kita kena ready, bersiap sedia. Kadang-kadang tengah masa bercuti, kita akan dapat WhatsApp untuk terima aduan apa semua. Tapi kita memang dah dididik dan diajar untuk sentiasa fast respond lah. Saya telah bekerja di Pejabat Parlimen Kulai sejak daripada 2017 sehingga ke hari ini. Bukit Permai ni pada awalnya saya datang sini pada 2017, saya melihat ada sikit menarik. Kerana dia ada kawasan bandar, dia ada kawasan kampung dan juga ada 3 FEDA di sini. Jadi saya rasa saya tak ada masalah untuk masuk selama ini. Ke semua FEDA kampung saya sudah masuk dan telah menghibah mereka apa semua. Tak ada masalah lah untuk saya memberi penawaran untuk ke Bukit Permai. Program-program yang dibuat di Pejabat Parlimen Kulai seperti memberi sumbangan kepada masjid dan surau pada bulan puasa, dan juga semakkan kesihatan dan juga buat ziarah kasih kepada keluarga yang mendapat penyakit kronik dan sebagainya lah. Kerajaan negeri ni saya mengharap pembangunan perumahan tu kena seimbang. Dalam bersama kena seimbangkan fasiliti awam. Supaya fasiliti awam yang ada sekarang perlu dinaik taraf sebelum penerokaan perumahan baru. Seperti saya dapat lihat, sekiranya ada penerokaan perumahan baru, fasiliti awam pun tak seimbang, ini ada masalah lah. Bila saya ditawarkan, saya akan fokus benda ni, pembangunan dan fasiliti awam perlu seimbang. Tan Hao, Syed Safwan, calon Pakatan Harapan N50 Bukit Permai. Undi saya akan buat terbaik untuk Don Bukit Permai. Jalan terus, kekal tenang.